Antara sebab doa kita tidak dimustajabkan ialah tergopoh gapah dalam berdoa. Seperti sabda Nabi SAW, sentiasa doa dimustajabkan untuk seorang hamba selagi mana dia tidak tergopoh gapah. Lalu ditanya kepada baginda, apa itu tergopoh gapah? Sabda baginda, apabila dia berkata, aku telah berdoa tetapi tidak dimustajabkan untukku, lalu dia meninggalkan doa. Berdoalah dengan yakin dan jangan tergopoh gapah. Mudah-mudahan doa kita dimakbulkan oleh Allah, khususnya di bulan Ramadan ini, bulan kemakbulan doa. Wallahu a'lam. Ramadan terindah bersama.